selonggok je yang biasa ni, kawasan ni. Kawasan yang sama je. ID besar. Baga ID besar. 40 lebih. Sampai gali je lah. Mana tahu ada yang cun ke. Kalau tengok kan majoriti coin dah buruk. Rosak. Kedalaman biasa satu kaki ni. Satu kaki ke atas. Bergantung pada kita rajin nak gali. Macam nampak. Macam ni. Dia dah rosak ni. Dia dah nipis. Coin ni asal dia mungkin tahun 18 lebih. 1800 lebih. Tapi dia dah rosak. Nampak? Mungkin dia ni dekat dengan sungai. Air pasang. Air naik. Lama-lama dia terhakis. Tapi ni asal usul dia coin ni. Right. Tempat yang sama. Sekitar dia pun ada 3-4 biji. Alright.